Balik tukar ambil yang ni senang tau. Orang ni tak payah sakit kepala. Okay, Assalamualaikum geng. So hari ni kita kayu gerek pula geng. Dah lama saya tak gerek. So saya gerek. Hari ni saya ambil gerek anak saya. Saya kayu. Kita nak tengok dalam ayat bah ni. Alright. So kita nak santai-santai je. Saya sebenarnya saya nak pergi kerja ni. Saya nak pergi kerja. So saya malas nak bawa motor. Saya kayu gerek je. Dan saya kayu gerek. Malah nak bawa motor. Ayat makin naik satu ada. Makin naik. Tapi saya nak layan, saya nak gerek-gerek. Lama kali gerek ni ada ayat bah. Bukan penuh lagi. Mampu bang. Saya nak gerek, saya nak pergi kerja sebab tempat kerja pun dah naik ayat. Cerita dah. Tadi dia makin naik, makin dalam. Apa boleh tengok ni semua geng-geng main ayat bah ni. So bila kayu gerek ni kita boleh layan view lagi sempoi. Sebenarnya sana lagi dalam geng. Tu kalau nak pergi sana kita pergi time lain. Time ni kita nak masuk kerja. Okey. Saya nak masuk kerja. Hujan dah berhenti. Tapi ada rintik-rintik ya. Ada rintik-rintik. Hari ni kita vlog dengan gerek. Bukan dengan motor tapi dengan gerek. So layan juga kan kayu gerek ni. Dalam sama boleh senaman. Memang menguji kekuatan otot-otot lutut. So let's go. Kirija. Ayat bah ni yang teruk harau belah harau teruk geng. Memang teruk belah harau. Kemudian titik tinggi, padang besar,
kan, Gua Kelam. So kawasan-kawasan tu memang ayak dalam. Sebab dia mai kawasan tu, dia mai daripada ayak daripada Thailand. Okey. Geng. Geng, jumpa geng. Geng. Oh, jentera sudah sampai untuk main yak bah. Zaman saya nak main yak bah dah 2010 lah. Zaman saya main yak bah. So now zaman kita bekerja. Okey, saya harap lagi satu suara saya hampa boleh dengar. Hampa boleh dengar. Alright. Saya harap hampa boleh dengar. Rumah saya dengan tempat kerja saya sebenarnya tak jauh lah. 80 minit lah. Kalau kita naik motor dalam 10 minit boleh sampai lah. Tak jauh pun. Sebab tu saya pilih untuk kayuh gerek. Kalau jauh memang saya tak kayuh lah. Kalau jauh memang saya tak kayuh. Tapi sebab rumah saya dengan ofis tak jauh, dalam 10 minit, so saya kayuh. Saya nak layan, saya nak enjoy. Sambil itu kita bersenam lah. Lama sangat tak bersenam ni. Kita buat something new yang orang tak buat lah kan? Banyak orang main abah guna motor. Saya guna gerek. Ayak dah naik. Kau tengok. Ayak naik. Tinggal nak masuk dalam rumah. Sikit je dia nak masuk dalam rumah kawan tu. Sini dia rendah. Sini dia tinggi. Sebelah kanan ni tinggi, sebelah kiri ni rendah. So bila yang rendah ni yang nak kena lalu ayak bawah. Ayak tak boleh pergi. Dia akan himpun kat sini dulu sebelum dia tolak pergi ke sana. Pecah pula kak. Dia bagus lah. Senaman. Bagi tangan nak kono. Tu sini dah naik balik kayu gerek nang. Oh, tadi tak dalam tau. Ni dah dalam dah. Tadi tak dalam lagi kawasan tu. Dia ayak makin mai. Kayu gerek lah. Dia ayak makin mai.
Ayak semakin sampai dekat hospital ni dah. Nampak. Tadi tang ni tak ada ayak lagi tau. Depan ni tak ada ayak lagi. Ni dah ada ayak. Dalam bang, dalam. Depan tu lagi dalam. Balik tukar ambil yang ni senang tau. Oh ni tak payah sakit kepala. Tu tadi tang ni dia tak naik ayak lagi tau. Tang ni tak ada lagi ayak. Ni dia dah naik kan. Dia naik dah sampai tanah dah. Tukang ambil ni lah. Okey, dah sampai. Oh, lupa set time berapa minit saya kayu. Alright. So, jom nanti kita sambung balik.